Saya jemput Yang Berhormat Keningau. Terima kasih Puan Speaker. Sebelum itu saya ingin mengaluk-alukan kehadiran guru besar, guru-guru dan murid-murid daripada Sekolah SJKK Kampung Baru Merbau dari Parlimen Rasa. Terima kasih sekali lagi Puan Speaker. Saya rasa rang undang-undang ini penting sebab dia memperkokohkan penguatkuasaan undang-undang, termasuklah juga untuk menangani isu-isu melibatkan perlumbaan haram, mat rempet dan sebagainya. Di samping memperkokohkan juga hukuman yang setimpal untuk kesalahan-kesalahan yang berlaku. Saya ingin membangkitkan dua perkara. Di sini yang menjadi tanggungjawab Kementerian Pengangkutan dan Jabatan Pengangkutan JPJ. Pertama sekali isu di Sabah ini lebih kepada ketidakselamatan ataupun jalan raya yang tidak selamat. Bukan pengguna yang tidak selamat, tetapi jalan raya yang berlubang-lubang tidak selamat dan mengakibatkan banyak kemalangan, terutama sekali mereka menunggang motorsikal. Ada juga kalanya mereka yang menghadapi kemalangan ini terkorban. Jadi daripada kemalangan, daripada lubang-lubang ini timbulnya juga kerusakan kereta-kereta, pancit, tayar dan sebagainya. Isunya, adakah ruang dalam undang-undang ini untuk melindungi pengguna jalan raya yang terkorban atau menghadapi kerusakan disebabkan ketidakselamatan jalan raya yang berlubang-lubang ini? Saya mohon agar kementerian yang bertanggung jawab meningkatkan usaha untuk memantau jalan raya ini, bukan saja semasa penggunaan jalan raya tetapi pembinaan dan penyelenggaraan, supaya bila mana timbulnya lubang ini tindakan segera diambil untuk memastikan dia diambil tindakan untuk mengelakkan kemalangan yang berpanjangan. Isu yang kedua adalah isu kesesakan jalan raya lalu lintas di Bandar Keningau, di mana Bandar Keningau ini merupakan bandar yang terbesar di pendalaman Sabah. Dan kesesakan jalan raya ini di bandar yang memakan masa berjam-jam, yang telah pun berlarutan bertahun-tahun, perlu diselesaikan. Kerana akibat daripada kesesakan ini, dia menjajaskan aktiviti-aktiviti seharian, bukan saja di bandar tetapi juga di sekitar bandar, di mana aktiviti seharian, penjagaan dan sebagainya terjajas. Dan di samping itu juga membazirkan masa, membazirkan penggunaan diesel dan petrol. Dan yang penting sekali, dia menimbulkan banyak stres dan akhirnya timbullah pesakit mental. Jadi atas sebab itu Keningau mohon supaya kementerian mengambil peranan di dalam perancangan lalu lintas, sistem dan aliran lalu lintas bila mana dibina bersama-sama dengan agensi-agensi yang lain seperti Jabatan Kerja Raya dan Jabatan Perancangan. Kerana yang mengurus jalan-jalan, penggunaan jalan-jalan raya ini kemudiannya adalah
Kementerian Pengangkutan dan JPJ. Oleh sebab itu, Keningau meminta supaya kedua-dua cadangan ini diambil kira di dalam tindakan kementerian dan juga dalam rang undang-undang ini, kerana pengguna jalan raya di Sabah ini perlu perlindungan daripada jalan raya yang tidak selamat. Siapa akan memberi pempasan kepada mereka yang terkorban akibat daripada jalan raya yang berlubang-lubang dan juga kerusakan kereta dan pancit paya dan sebagainya. Ini semuanya perlu diambil kira di dalam rang undang-undang ini. Maka dengan dua cadangan itu saya mohon menyokong. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Keningau. Saya jemput Yang Berhormat Putrajaya. Terima kasih Yang Dipertua. Pertama sekali berkaitan dengan rang undang-undang ini, saya ingin menyentuh tentang lumba haram melibatkan motosikal. Dan kita tahu perkara berkaitan dengan lumba haram ini telah berlangsung untuk sekian lama. Dan kali ini takrif diberikan kepada pelumba haram ini, termasuklah dugaan kelajuan. Apa yang paling penting saya ingin sentuh di sini adalah apa yang berlaku di kawasan saya, Putrajaya. Akhir-akhir ini isu lumba haram ini semakin hari semakin menjadi. Dan jika kita lihat, Putrajaya ini kawasannya tak besar dan seharusnya penguasaan di Putrajaya ini ditingkatkan. Apa yang saya khawatir dalam konteks ini, kita lihat bahawa hukuman kepada mereka yang melakukan kesalahan lumba haram dan juga menduga kelajuan ini diperkenalkan secara spesifik, dan untuk mereka yang melakukannya kali kedua dan berikutnya akan mendapat hukuman yang lebih tinggi. Namun begitu, dengan hukuman saja tanpa penguatkuasaan, kita akan lihat bahawa kesannya tidaklah begitu optimal. Jadi saya mohon, untuk tujuan ini saya mohon pada pihak JPJ dalam konteks Kementerian Pengangkutan, dan di luar sana saya mohon juga kepada pihak PDRM untuk melihat isu lumba haram di Putrajaya. Kalau di bandar pentadbiran seperti Putrajaya ini yang kawasannya tidak begitu besar, isu lumba haram ini tidak ditangani, bayangkan kita nak tangani isu ini di seluruh negara. Jadi rakyat di Putrajaya ini sebelum ini aman damai. Namun begitu akhir-akhir ini, di hujung minggu, banyak kawasan, banyak laluan yang terlibat dengan lumba haram. Jadi saya nak bantu pihak kementerian dan juga pihak PDRM di sini. Antara laluan utama, persiaran perdana, Lebuh Wawasan, Lebuh Sentosa, Lebuh Saujana dan juga Jalan Tun Hussein On. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menyentuh tentang lumba haram melibatkan kereta. Trend terbaru kali ini, yang sebelum ini kita boleh lihat lumba haram melibatkan kereta ini berlaku. Ada yang nak naik genting, nak turun genting berlumba dan sebagainya. Ada video-video yang viral. Tetapi apabila berlaku kematian melibatkan 5 orang di Keluang pada awal bulan ini atas sebab lumba haram melibatkan 2 buah kereta, kesedaran timbul dalam kalangan masyarakat bahawa pendekatan perlu diambil untuk menangani perkara ini. Jadi saya ingin mohon di luar sana, dalam mana kita bercakap tentang mak rempit lumba haram menggunakan motosikal ini, kita tidak boleh memandang sebelah mata lumba haram yang melibatkan kereta, kerana kesannya cukup besar. Biasanya lumba haram melibatkan mak rempit ini, kalau terlanggar, yang terkesan selain daripada pengguna jalan raya yang lain adalah mereka yang terlibat dalam perlumbaan. Tetapi apabila perlumbaan melibatkan kereta ini, impaknya cukup besar dan boleh melibatkan banyak kenderaan. Jadi saya mohon dalam konteks ini kerajaan perlu memulakan satu tindakan yang lebih tegas tentang pelumba haram yang menggunakan kereta ini. Seterusnya saya ingin menyentuh tentang pemandu mabuk. Ya, pemandu mabuk dan pemandu di bawah pengaruh alkohol. Saya sebenarnya mengharapkan bahawa dalam pindaan ini, perkara inilah yang seharusnya dimasukkan terlebih dahulu. Kerana di luar sana kita boleh lihat bagaimana isu pemandu mabuk dan pemandu di bawah pengaruh alkohol ini memberi kesan yang cukup besar kepada masyarakat. Ya, isteri kehilangan suami, anak kehilangan ayah, anak kehilangan ibu, ibu kehilangan anak. Ini merupakan keadaan di mana
puncanya disebabkan oleh segelintir masyarakat yang sama ada mengambil minuman keras ataupun mengambil dadah dan akhirnya membawa kereta di atas jalan dan memberi kesan kepada yang lain. Jadi saya dimaklumkan pindaan akan dibuat untuk berkaitan dengan pemandu mabuk dan pemandu di bawah pengaruh alkohol ini. Cuma saya minta supaya tindakannya lebih tegas, termasuklah penggantungan lesen. Kadang-kadang kita bagi tindakan apa-apa ni tak terasa. Tetapi apabila dilaksanakan penggantungan lesen ini, ramai yang mengambil ruang yang memahami bahawa ianya adalah satu perkara ataupun satu hukuman yang cukup besar kerana ianya akan memberi kesan kepada pergerakan mereka. Ya. Isu yang disebut oleh Yang Berhormat Putrajaya tadi sebenarnya dah ada pindaan pada 5 tahun lalu, iaitu undang-undang sekarang telah menetapkan hukuman sekurang-kurangnya 10,000 ke atas pesalah itu dan penjara dan penggantungan lesen. Jadi adakah Yang Berhormat Putrajaya berasa ini tidak cukup tegas dan apakah cadangan Yang Berhormat Putrajaya? Jadi saya rasa perlu lebih spesifik. Saya nampak dah ada apa yang disebut oleh Yang Berhormat Putrajaya tadi, dah ada. Sudah ada. Yep. Jadi apa cadangan Yang Berhormat Putrajaya? Saya boleh kongsikan. Di sini saya sebut tadi, sebab itu saya menghormati pegawai-pegawai di luar sana yang sedang mengkaji perkara ini. Yang saya dimaklumkan ianya sedang dalam proses. Jadi sebab itu apa yang saya sebutkan tadi, pertama sekali hukuman ini kadang-kadang ramai yang melihat hukumannya tidak begitu besar, impaknya tidak begitu besar. Kerana especially, terutama apabila tidak melibatkan kematian. Ini kita lihat bahawa kes pemandu mabuk apabila tidak melibatkan kematian ramai yang tak tahu. Tetapi penguatkuasaan sebagai contoh di luar negara perlu lebih kerap berkaitan dengan pemandu mabuk ini supaya apabila perkara itu berlaku, mereka ditahan, mereka diambil tindakan. Kita tak tunggu ada yang cedera ataupun ada yang meninggal dunia. Bagi saya apa yang paling penting adalah penguatkuasaan untuk memastikan perkara ini kita dapat elakkan daripada berlaku. Jadi kalau kita tidak menghantar signal yang jelas, ya, bagaimana penguatkuasaan ini akan ditingkatkan dan apakah hukuman untuk mereka yang bukan saja melibatkan kematian. Biasanya yang dihukum ini, yang jelas untuk kita masyarakat ini, yang melibatkan kematian ataupun kemalangan. Namun begitu, mesej yang hendak disampaikan adalah supaya yang lain-lain ini mengambil pendekatan dan tahu bahawa kesan pada mereka adalah amat besar. Dan sebab itu, ini termasuk juga pembelaan untuk keluarga. Pembelaan untuk keluarga ini merupakan satu komponen yang paling besar. Bagaimana kerajaan nak ambil kira dalam pindaan baru ini tentang pembelaan untuk keluarga mangsa yang tidak bersalah ini. Ya, keluarga mereka dilanggar oleh pemandu mabuk atau pemandu di bawah pengaruh alkohol. Apakah pembelaan untuk keluarga mereka? Seterusnya yang Tuan Yang di-Pertua, saya ingin menyentuh satu lagi perkara adalah berkaitan dengan langgar lari. Jadi dalam saya lihat kategori kesalahan ini tidak jelas perkara berkaitan dengan langgar lari ini termasuk dalam kategori mana. Kerana apa? Kalau dahulu apabila berlaku langgar lari, kita tidak ada bukti. Susah nak dapatkan bukti langgar lari ini berlaku di sebelah malam, di kawasan yang jauh daripada penduduk dan sebagainya. Mungkin sukar untuk kita kesan. Namun begitu, pada hari ini kita lihat teknologi kamera di kereta, teknologi CCTV di mana-mana. Jika kita ada bukti ataupun kita ada satu maklumat yang kukuh berkaitan dengan langgar lari ini, apakah hukuman? Kenapa kita lihat sekarang ini apabila ada video ataupun dashcam di kereta, banyak video-video keluar berkaitan dengan langgar lari. Tapi saya tak nampak di sini. Saya ingin penjelasan bagaimanakah kesalahan langgar lari ini diambil kira dalam pindaan ini. Kerana perkara ini kalau kita biarkan berlaku sedangkan kita ada bukti yang cukup untuk menuduh mereka yang terlibat dengan langgar lari ini, jika tidak ditakrifkan kesalahan itu dengan jelas, saya khawatir ramai mangsa langgar lari ini akan terkesan tanpa pembelaan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Putrajaya.